atas tu, akak dengan Ustazah member akak ni tadi, kita masak. Tapi kita santai lah. Dia orang naik pukul 8.30. Cakap, alah santai-santai lah masak. Masa santai-santai masak tu lawan, daripada sungai yang lalu kat tepi kami ni, keluar 1 ekor, kan akak cakap, anak buaya, besar anak buaya lah. Panjang dia 5 kaki tuan-tuan. Berwarna putih. Albino. Buaya putih. Buaya putih. Nak cakap buaya tak, nak cakap apa lagi satu, bukan buaya, satu lagi orang panggil apa tu? Biawak. Macam biawak besar Wan. Tapi kami masa tu tak terfikir biawak lah perkataan tu. Anak buaya lah, warna putih. Memang betul-betul keluar Wan. Akak pula bila dah nampak itu benda putih ni keluar, macam anak buaya ni, melompat akak dengan kawan akak Ustazah tu masuk kemah, tarik zip. Kemah bentuk A. Perempuan dia memang ada zip, kemah dia bentuk A. Kita tarik zip, kita pandang. Dia datang satu tempat. Dan akak memang sangat perasan mata dia tidak berkelip. Mata buaya tu. Jadi tuan-tuan, saya dah tahu dah tuan-tuan. Ini bukan buaya biasa. Pasal buaya biasa, dia ada kelopak mata, dia akan berkelip. Tapi ini langsung tidak berkelip. Jadi saya cakap kepada saya punya kawan tadi, Aziz ni, saya cakap, Ji, kena baca-baca sikit ni Ji. Baca Wan, zikir Wan. 45 minit jugalah dia orang kata apa, keliling kawasan tu sebelum dia hilang. Dia masuk dalam air balik, dia hilang. Dia hilang dalam kawasan air tu.